masalah, dilema orang yang nak berniaga sambil bekerja. Kadang-kadang bila kita bekerja ni, kita ada keinginan nak berniaga. Cuma kadang-kadang kita terikat dengan keadaan nak bekerja, nak dapat pendapatan tetap. Nak berat 100% berniaga, tak boleh nak bagi jaminan pendapatan yang ada. Jadi apa nak kena buat? Ada orang yang sampai kadang-kadang kuburkan impian berniaga dia sebabkan kehidupan menuntut dia terpaksa bekerja untuk dapat pendapatan. Dan sebenarnya kalau tanya dengan saya, dia tidak ada istilah masa tak cukup. Masa tu kita yang urus. Masa tu kita yang susun. Kita yang tahu meletakkan prioriti. Jadi kalau kita dah tahu masa yang kita ada tu kita gunakan untuk bekerja, kita kerja betul-betul. Tapi bila waktu kita tak bekerja tu, kita manfaat. Kurangkanlah tengok wayang, kurangkanlah kita tengok TikTok, kurangkanlah masa-masa yang lain. Jadi kita akan ada lebih masa untuk kita work on kita punya side hustle. Kalau waktu kita part time ni kita tak boleh nak uruskan masa dan tak boleh nak buat bisnes, apa jaminan bila kita buat full time? I see. Sebab masa tak akan pernah cukup. Kita yang kena belajar uruskan masa tu dengan baik. Saya cakap ni saya pernah mengalami benda tu. Sebab dulu pun saya selalu bagi alasan. Oh tak bolehlah nak berniaga, masa tak cukup. Sebenarnya masa semua orang ada. Tapi kita yang kena menguruskan. Tapi tak bolehlah nak compare. Sebab kan kita ada impian dan nafsu lebih, kena kerja lebih lah. Contoh, waktu weekend. Orang lain boleh pergi jalan, boleh pergi sini. Kita korbankanlah waktu tu. Orang lain mungkin tidur awal. Kita korbankanlah waktu malam tu. Tapi sementara. Puasa dulu kan raya kemudian.